Apa beza dinamik e-book Sud Perisai Keselamatan Muslim dengan kitab Hisnul Muslim? Pertama, buku saya fokus keselamatan. Hisnul Muslim tak fokus keselamatan. Asalkan zikir atau doa daripada hadis sahih, ia dimuatkan. Kedua, buku saya ada bahagian mengandungi doa-doa yang diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Hisnul Muslim tidak memuatkan pilihan doa daripada ayat-ayat Al-Quran, melainkan ada hadis sahih menyebut ayat itu sebagai amalan Nabi SAW. Ketiga, buku saya ada memuatkan amalan-amalan atau larangan-larangan yang disebut dalam hadis sahih berkait dengan keselamatan. Hisnul Muslim tak ada. Keempat, dalam versi kemas kini akan datang, buku saya ada rangka memuatkan bab nasihat keselamatan umum beserta rasionalnya. Hisnul Muslim tak ada. Kelima, buku saya berbentuk dinamik, kandungannya akan ditambah dari masa ke semasa. Hisnul Muslim dah tamat penulisannya, tiada tambahan kandungan. Dan keenam, buku saya diringkaskan untuk masyarakat moden sekarang ini yang sibuk boleh fokus terus amalan untuk keselamatan diri dahulu. Hisnul Muslim banyak amalan doa dan zikir harian dan dalam pelbagai keadaan, daripada bangun tidur sehingga akan tidur semula, tak fokuskan untuk fadilat keselamatan. Namun, amalkan keseluruhan yang ada dalam Hisnul Muslim itu sebaiknya sebagai seorang Muslim yang ingin mencontohi kehidupan Nabi SAW. Jemput dapatkan e-book saya sekarang dan amalkan kandungannya.